Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni aku berada di Jambi. Jom, follow aku dulu. Aku nak tunjuk sesuatu pemandangan yang agak menarik pada aku lah. Ni dia. Macam best kan? Hari tu kita ada dekat sini. We Love Jambi dia tulis ini. Tak tahu boleh nampak ke tak. Terus sini. Ada kereta pula nak datang eh. Kita kena dekat sikit. Ni dia. Kat sini ada monumen We Love Jambi. Aku kena tinggi sikit. Kejap rotation kita. Ni dah baru kena boleh ambil gambar je. Aku tilt down untuk kamera aku. Agak tak nampak sikit sebab aku jauh eh. Okey, yang bestnya kat sini adalah ini. Jambatan ini. Mantul kan? Sorry kalau flicker atau flicking aku tak nampak sangat ni. Ini adalah kawalan secara manual. Dia buat lampunya ni Lighting aku agak sebab aku pakai vivid tak ada tiang elektrik dan sebagainya. Kita try tarik jauh sikit. Tu ini dia suasana di bawah. Aku dalam perjalanan nak ke Batu Pahat sebenarnya. Jadi dalam perjalanan ternampak ini. Nampak best juga ni. Tu yang aku berhenti singgah untuk bergambar dan ambil video lah. Ini adalah menggunakan hover dia 4K. Jadi aku tak sure je punya quality after processing cun ataupun tidak. Ni kalau kita tengok dekat aku punya controller macam nice. Macam tak. Macam tu lah. Mana ada motor ni. Tu dia. So kat sini dia ada tulis We Love Jambi. Memang cun dan cantik lah. Aku first time sampai Jambi ni. So ini dia. Aku ada di bawah ni. Saja untuk bervlog. Yang penting aku dah pernah sampai dekat sini. Dan ini adalah kawasan dia. Jom kita gerak. Sementara sempat lagi ni. Aku nak pergi sarapan je lagi. Okay, jom. On the way ke Batu Pahat.